keperluan masyarakat setempat terhadap kemudahan pendidikan prasekolah yang terancang dan sistematik. Yang ketiga, tadika ini juga di salah satu tadika swasta yang berada di kawasan bandar Kuala Lumpur tu, yang mana tadika ni dia merupakan tadika yang bertempat di lokasi yang boleh dikatakan strategik, serta boleh memudahkan ibu bapa dan penjaga, sebab kawasan tadika tu dia di kawasan bandar yang membolehkan tadika tu beroperasi secara selamat dan mudah. Ini adalah alamat tadika kami, iaitu Jalan Metro Wangsa, Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur. Ini adalah benda tadika di Indonesia yang kami guna. Alasan kenapa kami pilih lokasi di sini adalah kerana tempat yang kami pilih ni tempat yang strategik. Macam yang Sarah cakap tadi, dia mudah untuk ibu bapa hantar anak mereka dekat tadika ni, sebab kalau ibu bapa yang tak ada, yang dia ada transport pun mudah untuk hantar, sebab tadika kami ni dia dekat dengan perhentian stesen bas, di mana dekat tapi banyaklah macam transport macam Grab ke Maxim yang lalu area sini. Ini adalah lokasi tadika kami. Ini adalah konsep tadika kami. Yang pertama ialah berteraskan idea harta berharga yang memiliki potensi unik untuk diterokai. Okey, kadang-kadang di tadika kami ni dia macam merupakan harta berharga yang di mana guru dekat tadika tu dia perlu kembangkan lagi bakat kanak-kanak di tadika ni. Contohnya macam kanak-kanak yang takut bercakap di hadapan halayak ramai, so guru dekat sini dia boleh lakukan banyak aktiviti. Salah satu aktivitinya ialah dengan melakukan aktiviti seperti melakukan drama yang ringkas ataupun bercerita di hadapan halayak ramai. Okey, kanak-kanak yang melakukan aktiviti tersebut mungkin dia akan hilang rasa takut tu selepas dia melakukan aktiviti tersebut. Dan yang kedua ialah berasaskan pembelajaran sebenar, di mana tadika kami dia banyak menggunakan konsep pembelajaran sebenar selain daripada belajar secara macam baca buku, buat latihan macam tu. Antara aktiviti yang kami selalu buat dekat antara aktiviti yang kami selalu lakukan di tadika kami adalah guru di tadika itu sering melakukan aktiviti seperti sukaneka ataupun lawatan ke suku negara. Okey, contohnya kanak-kanak yang pergi suku negara tu dia akan tengok sendiri dengan mata dia macam haiwan gajah ni macam mana, warna apa, macam tu. So memang dari pengalaman sebenar lah, sebab dia tengok depan mata dia. Okey, dan yang ketiga ialah penekanan pembelajaran yang menyeronokkan. Macam tadi, tadika kami ni dia selalu buat aktiviti yang menarik. Contohnya macam aktiviti yang bercocok tanam dekat taman tadika. Dan yang keempat ialah menitik beratkan perkembangan holistik, iaitu jeris. Ini adalah tema tadika kami, iaitu bertemakan Discovery Indonesia, iaitu meneroka harta kecil dalam diri kanak-kanak. Okey, kanak-kanak yang ada kebolehan sendiri, contohnya macam kanak-kanak yang pandai melukis, mungkin dia tak cuba untuk selahkan bakat dia tu. Jadi dekat sini, guru-guru dekat tadika tu dia memainkan peranan yang penting lah.
permainan, seni ataupun aktiviti yang melibatkan aktiviti hands-on seperti bercucuk tanam. So dekat sini guru dia boleh melakukan aktiviti seperti menanam aktiviti tadika. Dan yang ketiga ialah pendekatan pembelajaran bertemakan explore, learn and grow. Explore iaitu di mana kanak-kanak meneroka dan memahami melalui pengalaman yang sebenar. Kanak-kanak juga contoh macam kalau kita buat aktiviti yang bercucuk tanam tu kan. So kanak-kanak dia boleh lihat dan dia boleh cuba sendiri untuk buat aktiviti tersebut. Hari ini akan menjadikan kanak-kanak ni rasa macam sifat nak tahu macam mana pokok ni akan membesar nanti. Dan yang kedua iaitu belajar, di mana kanak-kanak dapat pengetahuan dan kemahiran baharu seperti kanak-kanak boleh berfikir dan berkomunikasi. Dan yang ketiga ialah grow, iaitu berkembang. Kanak-kanak, guru di tadika tersebut boleh bantu kanak-kanak untuk mengembangkan perkembangan dalam diri kanak-kanak dari segi kognitif, sosial, emosi dan sosial. Seterusnya, ini ialah logo tadika kami yang bertemakan harta karun. Dan kalau boleh tengok harta karun ni, dia bermaksud khazanah kecil di mana harta yang sangat berharga. Harta karun ni juga merupakan potensi, bakat dan kebolehan. Juga merupakan maksud untuk penerokaan, penemuan dan belajar sambil bermain. Seterusnya, pemilihan logo ni sangat ringkas dan menggunakan warna-warna yang ceria. Kalau boleh nampak, kita menggunakan warna yang sangat cerah dan menonjol. Seterusnya, melambangkan sifat yang seronok, ceria dan positif untuk keseluruhan. Juga untuk melambangkan keseronokan dan dari imajinasi kanak-kanak. Seterusnya, melambangkan harta karun ni macam penyimpanan ni melambangkan kanak-kanak berasa selamat dan seterusnya melindungi perhatian, kasih sayang dan sifat tanggungjawab, di mana kanak-kanak tu ibarat harta dan guru ibarat peniti yang menjaga harta tu. So benda tu rasa macam sifat tanggungjawab seorang guru terhadap kanak-kanak. Ini adalah visi di tadika kami. Yang korang boleh nampak kat sini ada banyak poin, tapi saya nak simpulkan dalam satu je. Visi tadika kami ni adalah yang membangunkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Kami sebagai guru dalam tadika ni bukan fokus sahaja kepada akademik diorang, tetapi daripada perkembangan sasiah diorang juga. Seperti macam perkembangan intelek, emosi, rohani dan sosial, supaya mereka ni membesar dengan seimbang dan holistik. Kalau yang korang dapat kat sini, misi pula kami menyerapkan nilai-nilai murni sejak kecil dan melengkapkan kanak-kanak dengan kemahiran asas pembelajaran. Ini sebagai sebelum mereka melangkah untuk lebih ke dewasa lagi, lebih besar. Maafkan saya, melangkah ke pembelajaran yang ke formal, serta membentuk keyakinan diri dan keberanian menghadapi cabaran yang akan datang. Moto untuk tadika kami ni adalah didik dengan kasih, bentuk masa depan. Korang dengar tak? Didik dengan kasih, bentuk masa depan.
masih kat sini, kami percaya pendidikan yang penuh dengan kasih sayang ni dekat kanak-kanak ni lebih membantu kanak-kanak berkembang dengan lebih baik. Walaupun langkah mereka kecil, tapi diorang punya impian tu besar. Itu sahaja. Dalam betul. Aku tak belajar. Okey, sorry. Macam yang kita tengok kat slide depan ni, ini adalah objektif Talika Tiny Treasure. Okay. Slide ni dia menerangkan tentang objektif perubahan Talika. Talika juga menyediakan pendidikan awal yang berkualiti kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Okay, fokus utama pembelajaran adalah secara holistik, iaitu melibatkan akademik, sosial, perkembangan dan emosi serta fizikal. Ia juga memberi penerapan nilai moral supaya kanak-kanak berkembang secara seimbang dan bersedia ke peringkat pendidikan yang seterusnya. Okey, yang korang boleh tengok kat sini. Sini adalah carta organisasi Talika Tiny Treasure. Pemilik adalah Atira Basisha. Di sini ada ketua kebersihan iaitu Katia Sela. Tak tahu siapa. Pengurus bawahnya adalah Aira Medina. Ketua akademik Fatih Syazwani. Ketua guru pula adalah Siti Nur Anis. Dan bawah kepada pengurus adalah ketua kewangan iaitu Syarah Nadia. Syarah Nadia bahawa sini dia pandai menjaga kewangan dia. Bawah kepada ketua guru adalah guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Melayu adalah Alia Afrina dan bahasa Inggeris pula adalah Sarawati. Bawah kepada ketua kebersihan ada tukang masak, pengasuh dan tukang masak. Pembantu tukang masak. Yang pertama Norina, dua Norina, kembar punya. Pengasuh Ainin Tasnim. Dan bawah kepada guru matematik. Maafkan saya, guru matematik tertinggal dan guru bahasa lain iaitu ada Shania dan Nur Ainul. Okey, itu sahaja. Next, Okay. Tak boleh. Tak boleh ni macam semua. Maaf ada masalah teknikal. Okey. Ini adalah lagu Talika Tiny Treasure yang guru-guru kat depan ni menciptakan lagu ni. Jadi, marilah kita dengar. Sekejap ya. Kami kecil, kami istimewa, harta berharga setiap masa.
Ini adalah uniform tadika kami untuk kanak-kanak lelaki, di mana kanak-kanak lelaki akan memakai seluar pendek dan dia ada dua optional, satu seluar panjang dan satu seluar pendek. Sorry. Ini pula uniform kanak-kanak perempuan, di mana kanak-kanak perempuan akan memakai skirt yang labura. Okey, ini ialah uniform tadika untuk baju sukan kanak-kanak, baju perempuan dan lelaki. So maknanya kanak-kanak akan dapat dua uniform, satu uniform harian dan satu uniform sukan. Okey, kat depan ni ada menu makanan. Kita jaga menu makanan kanak-kanak bagi sepanjang minggu dari Ahad sampai Khamis. Kita kat sini ada dua bahagian, ada sarapan dengan makan tengah hari. Bekal hari Ahad kita makan sarapan roti telur, air susu. Makan tengah hari nasi putih, ayam pisang, buah apple dan air Milo. Isnin bubur nasi ayam, air Milo. Tengah hari nasi putih, ayam goreng, sup sawi, buah oranye dan air kosong. Kalau hari Selasa pula sarapan pancake mini, madu dan air susu. Makan tengah hari nasi putih, sup ayam, buah apple dan air Milo. Okay, hari Rabu pula biji red dan susu dan air susu. Makan tengah hari nasi goreng telur, buah pendek dan air kosong. Dalam sekali hari Khamis timbang dan air Milo. Makan tengah hari nasi putih, sup sayur dan air Milo. Ini adalah peralatan kami. Dekat peralatan kami ni, dekat untuk tadika binaan kami ni, kami menekankan sama-sama masih dekat peralatan kami ni, kami menekankan ruang dan susun atur. Contohnya kami menekankan kat sini untuk ruang, kami akan memberikan pergerakan yang selesa dan mudah dipantau oleh guru. Dan kami akan membuat satu pembahagian zon di mana ada sudut-sudut belajar untuk kanak-kanak. Dan seterusnya yang kedua ialah untuk keselamatan, di mana laluan tu ruang tu luas dan selamat dan sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya untuk mengelak kecederaan dan berlaku kemalangan kecil atau kemalangan yang tak diingini. Seterusnya memberikan penekanan yang penting, iaitu kesesuaian pemilihan perabot, di mana pemilihan perabot mestilah sesuai dengan saiz kanak-kanak dan susun atau perabot tak ada benda yang tajam-tajam. Contohnya meja ke kerusi yang berat-berat, yang tinggi, yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Dan keselamatan ini akan memberikan ketenangan untuk ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah. Seterusnya ialah pengendaraan dan percayaan, di mana setiap sudut kami akan membuat tingkap, dan di mana kat situ ada pengendaraan yang segar dan selesa. So boleh mengelakkan daripada bau yang tak diingini. Lepas tu risiko penyakit terjangkit daripada penyebaran udara. Seterusnya dari segi tingkap tu boleh dapat pencahayaan yang semula jadi dan mengelakkan daripada bilik tu daripada terperuk dan rasa sempit. So seterusnya fungsi ruang tu macam saya cakap tadi, kita orang akan buat sudut-sudut belajar, iaitu sudut bermain, iaitu sudut yang meningkatkan aktiviti untuk diorang. Ruang fizikal, ruang sudut
kami menggunakan warna-warna yang cerah dan tidak serabut. Dengan contoh macam kita orang punya dinding, kita orang tak menggunakan warna-warna yang terlalu serabut contoh dengan warna-warna yang pelbagai. Kita orang hanya menggunakan satu warna iaitu warna soft white. Warna dan biasanya tak terlalu serabut yang membuatkan kanak-kanak rasa boleh berasa tekanan. Okey, seterusnya. Ini adalah lakaran pelan lantai di mana kita orang ada 3 bilik darjah dan 1 bilik rehat ataupun yang dipanggil bilik isolasi. Seterusnya di sebelah bilik isolasi ini adalah bilik guru dan bilik penyimpanan rekod kanak-kanak. Depan bilik guru ni ada ruang makan kanak-kanak dan sebelah ruang makan ada dapur, tandas dan bilik darjah kami ada dia dekat satu sudut je. Lepas tu dekat tengah-tengah ni adalah ruang bebas di mana ruang berkumpul dan ruang kanak-kanak boleh buat apa-apa aktiviti. Dan seterusnya dekat sudut keluar ni adalah sudut bermain diorang. Dekat luar ni ada taman permainan ataupun tempat aktiviti khusus kedua. Dan seterusnya dekat luar ni adalah ruang menunggu di mana kanak-kanak akan menunggu ibu bapa untuk mengambil servis. Dan seterusnya ini adalah pendalaman kecemasan di mana ada 2 pintu keluar, satu di dapur dan satu lagi dekat pintu utama. Dan ada 5 hos pemadam api dekat talikan kami dan diletakkan di tempat yang senang dicapai. Contohnya dekat tempat ruang makan, dekat dapur, dekat bilik darjah dan dekat ruang bebas. Dan seterusnya dekat kawasan luar. Lagi satu dekat aktiviti luar. So tempat hos pemadam api ni diletakkan memang tempat yang sangat strategik dan senang dicapai. Untuk jadual aktiviti harian ni pula, first sekali jadual harian yang talikan kita ni dia berfungsi untuk panduan kepada guru dan kaki tangan dalam melaksanakan rutin harian kanak-kanak bagi memudahkan kita orang punya rutin harian supaya dia macam tak bercelah, tak huru-hara dalam seharian tu. Kanak-kanak tu dia akan berkembang ataupun sesi pembelajaran kanak-kanak tu untuk harian tu dia akan berjalan dengan lancar. Okey, yang kedua, perancangan sistematik yang membantu memastikan urusan talikan berjalan dengan teratur, selamat dan berkesan. Perancangan sistematik tu macam jadual bantu seperti macam aktiviti luar, bahasa Melayu, pembelajaran bahasa Melayu, pembelajaran asas macam itulah. Subjek asas yang macam bahasa Melayu, matematik awal, sains awal, lepas tu dengan apa? Dan sebagainya. Dan sebagainya. Supaya kanak-kanak tu dia boleh, supaya aktiviti harian kanak-kanak tu dia tak adalah berlaku secara berulang. Macam pagi tadi dah belajar bahasa Melayu, tu tiba-tiba petang tadi pun belajar bahasa Melayu. So nanti budak-budak tu jadi bosan. Dah apa? Okey. Ni adalah contoh jadual aktiviti. Ni kan jadual waktu ni jadual aktiviti kanak-kanak, guru dengan pembantu. Supaya aktiviti harian, rutin harian tu boleh berjalan dengan lancar. Yang mana 7.30 hingga ke 8 pagi kanak-kanak dah kena tiba dekat sekolah. Itu antara jam dia. Dan guru pula tugas dia untuk menyambut kanak-kanak, kehadiran kanak-kanak, dan pembantu adalah untuk membantu menyimpankan beg dan barangan kanak-kanak dan memantau keselamatan kanak-kanak. Yang pada pukul 8 hingga 8.30 pagi, kanak-kanak dia kena berkumpul untuk buat perhimpunan pagi. Dan guru kena mengiringi kanak-kanak untuk nyanyikan lagu negaraku dan lagu sekolah. Lepas tu kaki tangan atau pembantu ni dia kena mengurus barisan, dia kena membantu guru untuk set up luruskan barisan kanak-kanak tu lah. 8.30
kaki tangan pula dia kena menyediakan makanan untuk waktu rehat kanak-kanak tersebut. 9.30 hingga ke 10.30 waktu rehat kanak-kanak itu, iaitu waktu makan. Tugas guru ialah memantau murid dan tugas kaki tangan ialah membersihkan tempat makanan lepas rehat tu pada pukul 10 kita lah. 10 hingga ke 10.45 ialah aktiviti luar, memainkan taman permainan tadika tadi tu. Guru kena mengawasi aktiviti yang kanak-kanak main tu. Lepas tu tugas kaki tangan ni dia kena menjaga keselamatan. Lepas tu 10.45 hingga 11.30 pagi kembali ke aktiviti pembelajaran bersepadu, yang mana guru ni dia bukanlah nak ajar lagi ke tak, dia cuma membimbing pembelajaran je, kira macam nak cover balik apa yang dia ajar pagi tadi. Lepas tu tugas kaki tangan pula dia menyediakan bahan mengajar untuk menarikkan lagi minat kanak-kanak tersebut. 11.30 hingga ke 12 ialah murid-murid dah sedia baca doa, dah sedia ambil semua untuk pulang. Sorry sikit ni. Guru dia kena buat refreshing hari ni, yang mana kanak-kanak tu dia capai ke tak apa yang guru tu buat aktiviti untuk hari tu. Lepas tu tugas kaki tangan tu untuk membantu kemas kelas. Ini adalah cara pengambilan dekat tadika kami. Yang pertama, untuk melayani guru, mestilah bagi pelayanan dalam bidang pendidikan awal. Contohnya dapat ijazah, diploma ataupun sisi kemahiran. Seterusnya, bersih daripada rekod kesihatan dan lulus lapisan keselamatan. Contohnya tak ada rekod jenayah, rekod kesihatan baik. Dan seterusnya, berkemahiran dan berciri peribadi. Contohnya ada sifat-sifat kemanusiaan dan nilai-nilai murni. Seterusnya, kemahiran berbahasa ni dia macam tak wajib syarat dan mestilah macam dia ada berkemahiran berbahasa Inggeris dan bahasa Cina lah. Lepas tu untuk promosi tadika, kami akan ambil 18 tahun ke atas dan semestinya ialah warga negara Malaysia dan berkelayakan akademik sekurang-kurangnya sijil SPM dan ke atas. Seterusnya ialah bersih daripada sejarah atau latar belakang yang tidak baik, contohnya dari segi rekod jenayah, dan semestinya pengalaman kerja yang memuaskan. Ini adalah kami buat 2 borang. Yang contoh borang pertama ialah borang pendaftaran. Macam biasa kat sini kami ada maklumat kanak-kanak dan maklumat penjaga kanak-kanak, ibu ataupun ayah lah. Kalau ibu ataupun ayah tak ada, mungkin kami ambil maklumat di mana kanak-kanak tu duduk. Contohnya kanak-kanak tu duduk dekat rumah atuk dia, jadi kami akan ambil maklumat dan alamat dari rumah atuk dia. Okey, dan yang kedua ialah borang maklumat kesihatan kanak-kanak. Kami cipta borang ni untuk memudahkan guru dekat tadika tu lah. Kalau mudah untuk tengok kanak-kanak tu ada masalah apa, contohnya masalah asma ke, masalah ada alahan ke apa ke, jadi kami buat borang ni untuk memudahkan guru-guru tahu tentang kesihatan kanak-kanak tersebut. Bahan bantu mengajar yang pertama ialah bantu mengajar modul, iaitu bahan yang paling dicontoh di peserta dan digunakan secara langsung oleh kanak-kanak, contohnya macam bola-bolaan atau draft atau bahan draft. Okey, yang kedua pula ialah bahan bantu mengajar visual, bahan yang digunakan untuk membantu kanak-kanak memahami pembelajaran melalui rangsangan penglihatan, contohnya dari segi poster, gambar ataupun pentas berwarna. Next. Last sekali ialah bahan bantu mengajar audio. Bahan audio dan audio visual digunakan